Selamat datang para padawan. Hari ini kita akan mulakan satu latihan yang sangat istimewa. Kita akan belajar cara untuk menguasai satu kuasa yang sangat hebat dalam galaksi bahasa kita. Kuasa ni dia boleh bagi warna, saiz dan juga perasaan pada semua benda dan semua cerita. Dah sedia ke nak jadi pakar guna kuasa ni? Kalau dah, jom kita mulakan. Okey, force yang kita akan belajar ni namanya kata adjektif. Apa benda tu? Senang je. Ia macam perkataan ajaib yang bagi detail pada semua benda. Tanpa kata adjektif ni, bayangkan cerita Star Wars. Mesti bosan gila kan? Tak ada warna, tak ada rasa, kosong je. Baik, untuk misi kita yang pertama, buka mata luas-luas padawan. Kita akan mula dengan benda yang paling senang, iaitu benda yang kita boleh nampak. Kita akan belajar dua jenis kata adjektif yang asas, warna dan ukuran. Jom kita mulakan dengan yang pertama, kata adjektif warna. Perkataan-perkataan inilah yang bagi nyawa dan seri pada alam semesta kita. Fikirkan pasal planet yang berwarna-warni atau pedang laser yang menyala-nyala. Tengok contoh ni. Pedang laser Darth Vader, warnanya merah. Robot C-3PO yang kelakar tu pula, badannya warna emas. Dan Master Yoda yang bijaksana, bajunya warna perang. Nampak tak? Perkataan merah, emas dan perang, itulah dia kata adjektif warna. Senang kan? Okey, warna dah settle. Sekarang, saiz pula. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu besar macam Death Star atau kecil macam droid comel? Kita guna kata adjektif ukuran. Jom kita tengok contoh. Death Star tu bukan setakat stesen angkasa, tapi ia sebuah stesen angkasa yang besar. Master Yoda pula, walaupun dia sangat hebat, tubuhnya rendah je. Dan kapal Millennium Falcon, memang terkenal sebab ia sangat laju. Jadi, perkataan besar, rendah dan laju inilah yang terangkan pasal ukuran dan juga kelajuan. Alright, kamu nampaknya dah bersedia. Sekaranglah masanya untuk ujian jadi yang pertama. Guna apa yang kamu dah belajar tadi. Fokus dan jawab soalan yang akan datang ni. Soalan nombor 1. Ingat tak dalam filem Return of the Jedi, masa Luke Skywalker dah jadi Jedi yang hebat, pedang laser baru dia tu warna apa? Adakah ia merah ataupun hijau? Fikir betul-betul. Seterusnya, kita cakap pasal Chewbacca pula, kawan baik Han Solo yang berbulu tu. Dia kan spesies Wookiee. Jadi dia ni seorang Wookiee yang sangat tinggi atau pendek? Yang ni senang je kan? Hebatlah kamu semua. Ujian pertama dah berjaya. Sekarang, kita akan gali force ni dengan lebih dalam lagi. Untuk misi kedua, kita akan belajar tentang benda yang kita tak boleh nampak dengan mata, iaitu sifat dan juga perasaan. Okey, kata adjektif sifatan ni penting sangat sebab dialah yang bagi tahu kita tentang perangai atau sifat seseorang. Sama ada dia tu baik ke, jahat ke, berani ke atau penakut. Sifat inilah yang tentukan sama ada watak tu seorang hero atau penjahat. Contohnya macam ni, Obi-Wan Kenobi. Kita semua tahu dia seorang Jedi yang sangat berani. Musuh dia, Darth Vader pula, memang seorang Sith yang jahat. Dan jangan lupakan R2-D2. Walaupun dia robot kecil, dia seekor droid yang sangat pandai. Sebab selalu dapat selamatkan kawan-kawan dia. Sekarang, jom kita cuba faham pula isi hati watak-watak ni. Macam mana caranya? Dengan menggunakan kata adjektif perasaan. Perkataan-perkataan inilah yang akan terangkan emosi mereka, sama ada dia orang gembira, sedih atau takut. Cuba bayangkan babak-babak penting dalam filem. Mesti Luke Skywalker rasa takut sangat masa pertama kali lawan dengan Darth Vader. Lepas tu, Han Solo pula mesti dirasa gembira bila dia dapat tolong kawan-kawan dia. Tapi, bila puak rebel kena serang dan kalah, mestilah mereka rasa kecewa. Perkataan-perkataan inilah yang buatkan cerita tu jadi lebih hidup. Kamu dah belajar tentang sifat dan perasaan, latihan kamu dah hampir lengkap ni. Ujian jadi yang kedua ni akan uji sejauh mana kamu faham tentang hati dan minda. Cuba rasakan jawapan yang betul. Soalan pertama, tentang Emperor Palpatine. Si tua yang licik tu, adakah dia seorang pemerintah yang baik atau seorang pemerintah yang kejam? Apa sifat dia yang sebenar? Ingat tak babak yang menyentuh perasaan di Cloud City tu? Masa Han Solo kena beku dalam kabinet. Apa agaknya yang Princess Leia rasa masa tu? Adakah dia rasa gembira atau dia rasa sangat sedih?
Syabas padawan, kamu memang hebat. Kamu dah berjaya melepasi semua ujian. Sekarang kamu dah kuasai 4 jenis kata adjektif yang penting. Warna, ukuran, sifatan dan perasaan. Kuasa bahasa kini ada dalam tangan kamu. Tapi tunggu, latihan kamu belum berakhir. Seorang jadi sejati bukan saja belajar, tapi dia juga mencipta. Jadi, untuk tugasan terakhir, kamu kena gunakan semua ilmu yang kamu dah belajar untuk hasilkan sesuatu yang baru. Okey, ini misi terakhir kamu. Pertama, reka seorang watak Star Wars baru. Tak kisahlah hero ke, penjahat ke. Kedua, bagi dia nama yang paling empak. Ketiga, tulis 3 ayat mudah untuk terangkan pasal watak kamu. Dan yang paling penting, pastikan kamu guna sekurang-kurangnya 4 kata adjektif yang kita dah belajar tadi untuk hidupkan watak kamu tu. Boleh? Baiklah para padawan, sampai sini sahaja latihan kita pada hari ini. Ingat, setiap perkataan yang kamu pilih tu ada kuasa. Gunakannya dengan bijak untuk cipta cerita yang luar biasa. Sampai kita jumpa lagi dan semoga force perkataan sentiasa bersamamu.